Weh, panas je dekat sini. Aku rasa kau banyak dosa lah. Okey, jom kita mulakan. Okey, semua mesinnya nyala. Jom kita kerja semua. Alamak, kereta dah habis. Jadi kita angkat regata dan masukkan dia ke dalam penggoreng. Astaghfirullahalazim, Jax. Benda macam tu boleh buat kau masuk neraka, kau tahu tak? Kau ingat aku tak tahu? Oh, ajar benda sesak kau tunggu nanti nak apa? Weh Ken, aku nak tambah sambil sikit ni. Apa kata kau bagi tenda yang paling terseksa untuk orang yang paling buruk? Wow, motivasi yang sangat luar biasa. Okey, macam ni. Siapa yang kerja paling teruk, aku akan bagi mereka siksa yang lebih siksa. Apa salah aku? Entah kenapa aku suka siksa kau sebab kau adalah orang yang patut diseksa. Okay. Jax, kau tahu tak kerja kau kena buat Milo ais, aiskrim ais, burger ais dan macam-macam lagi. Dah, pergi buat sekarang. Aneh sungguh hari ini. Tangan aku yang lawa. Haish. Maaf ya Encik, kedai ni hanya terima bahasa Melayu bukan bahasa Menian. Aku ingat budak mana tadi, rupanya pakcik ni. Oh, sebelum ni dia pernah muncul tapi dia curi sipar kami. Okey, buat-buat faham je lah. Hei, pakcik botak ni lagi. Pandai menghina orang noh. Dah, cepat buat kerja. Kalau tak, aku potong gaji kau lagi. Haish. Assalamualaikum. Weh, makcik pendek. Aku nak beli burger bodoh tu. Dulu ada aku beli dekat sini, mereka lupa nak letak sos yang boleh buat jadi bodoh. Tak letak siap kau. Kau ni memang suka mabuk ah? Taklah, bukannya suka. Tapi hobi. Okey, burger bodoh satu. Jangan risau, sekelip mata dah siap dah. Aduh. Sakit juga.